Check the mic and make sure it sound right, boys. Hai, selamat datang ke Tima Channel. Nama saya Mairan binti Sakdin. Saya seorang pendidik di tadika swasta di Seri Manjung. Nama tadika tempat saya berkhidmat ialah Tadika Minda Asas Ilmu. Saya mula mengajar di tadika swasta dari tahun 2002 hingga sekarang. Saya dilahirkan dan dibesarkan di negeri Melaka. Saya pemegang diploma pengurusan perniagaan dari Institut Teknologi Mara yang sekarang dikenali sebagai Universiti Teknologi Mara. Saya juga mempunyai sijil perguruan daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. Kenapa saya buka channel? Saya rasa saya perlu untuk berkongsi pengalaman dan juga sedikit tips berdasarkan pengalaman saya mengajar di tadika. Konten untuk channel saya adalah semestinya berkaitan dengan pendidikan prasekolah dan tip-tip dari segi pemakanan dan disiplin kanak-kanak. Kenapa saya sertai Ayu? Saya menyertai Ayu kerana saya rasa perlu untuk mempelajari IT yang terkini untuk menghasilkan video pendidikan yang menarik untuk pelajar-pelajar kecil saya. Pelajar saya tertarik bila saya menghantar video bahan bacaan setiap hujung minggu ke WhatsApp group tadika. Tapi saya rasa mereka tentu akan bosan jika videonya sama tiap-tiap minggu. Oleh itu, saya menyertai Ayu supaya saya dapat memahami dan membuat lebih menarik lagi video-video saya pada masa akan datang supaya murid-murid saya atau pelajar-pelajar kecil saya tertunggu-tunggu video dari saya. Akademi YouTuber Malaysia dengan kerjasama eDidik dan Kelab Guru Malaysia telah membimbing saya dan memberi idea-idea kepada saya untuk menghasilkan video yang menarik. Dengan itu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada mentor-mentor saya yang terdiri daripada YU Ustaz Fairul, YU Ustazah Nurul Haiza dan juga Teacher Lina. Dan juga setinggi-tinggi penghargaan kepada YU Zuli yang sentiasa membimbing dan menyelesaikan masalah yang kami hadapi. Selamat menonton channel saya. Ingat, Timai Channel. Sila like, subscribe. Boleh? Ingat sekali lagi, sila tekan butang like dan subscribe. Selamat menonton. Terima kasih.